Hantu raya ni satu hantu yang imposter. Dia boleh menyamar jadi suami orang dan dia boleh menyamar jadi isteri orang. Ini Pak Alin cerita, dia bawa teksi malam. Sekali dia suka tengok dekat rumah kan. Bila tengok rumah dia heran, takkan bini aku pukul 1-2 pagi belum tidur. Lambai dia. Sekali besok baru dia teringat, yang I want to know, yang kalau I balik malam kesian you, kenapa? You tidur lah. Kenapa nak lambai I, nak wait for me? Tak ada bang, saya penat bang. Dah masak-masak, penat jaga budak semua. Kenapa? Takkan saya nak lambai abang malam-malam pukul 2-3 pagi. Kadang siang lambai-lambai gini. Tapi abang tengok macam muka kau. Tak ada bang, merapik lah. Ni apa yang saya dapat daripada orang yang pernah bercerita. Dia kata dia nampak rupa wajah suaminya, seperti suaminya. Lepas tu dia bersatu lah. Tu bila gitu laki dia balik. Habis yang dia bersatu tu hilang. Itu hantu raya ke?